Assalamualaikum. 6 hari bulan 5 2020. 6 bersamaan dengan 18 Zulkaidah 1447 Hijrah. Aku dimalukan oleh cikgu tu. Cikgu Oden tu dengan cikgu dekat laut tu kan. Pasal kereta tu. Pasal dekat selesai room. Pasal satu surat, pasal seorang VVIP tu dia panggil aku Long. Dan aku menyaut. Aku ingatkan adik aku panggil aku. Kan. Jadinya dia ada dekat situ. Aku rasa itu perasaan yang dia tak puas hati. Sebab tu dia panggil aku Long dekat rumah dia tu, Abdul Aziz tu. Aku tak pergi terus sampai hari ni. Aku minta maaf. Saya minta maaf ni. Yang duduk di sana Abdul Aziz tu, aku minta maaf. Saya minta maaf, saya tak boleh pergi. Kita nak tengok pesugihan tu. Adik ipar dia tu yang dia cakap apa benda tu. Jadi macam mana. Dia kata aku cemburu kat situ. Aku tak cakap apa pun. Aku tak ada cakap apa-apa pun. Dekat situ. Aku cakap aku tak ingat. Dan aku perlu ada masa, gap untuk pulih keadaan aku. Lagi satu, telinga aku tak berapa nak dengar. Bila kau cakap satu sekali, akan jadi dua kata. Cung. Dia bouncing. Dia ada bouncing sebab nerve dekat kornea tu dia ada pecah. Lepas pada tu di-effect kepada keseimbangan dengan apa benda? Respiratory, pernafasan. Sebab kecederaan pada saraf pernafasan dekat kepala, belakang kepala tu. Kan? Memang ketika tu bahaya. Sebab mak keling tu ambil telefon apa benda tu dengan Oden tu. Kan? Tak apalah, itulah tak ada orang punya pasal. Aku cuma cikgu aku nak kereta aku balik dengan duit dalam akaun bank. Yang kau dengan Zainizam Sa'ri tu. Yang cikgu 3 orang kan. Yang aku cakap cikgu ni PAP. Cikgu ni adalah PAP. Pekerja awam. Pejabat. Dalam dia kena belajar benda tu, itu adalah pengurusan awam. Pejabat. PAP. Kan? Yang buat sistem pengajaran tu. Copy paste dalam laporan harian lah yang diorang buat tu kan. Pakai dalam telefon ni, pakai Microsoft Word tu, open source kan. Benda simple je. Benda mudah je, pakai klik-klik je. Kan? Kau nak pakai Office pun boleh, kau nak pakai Word pun boleh, Word Office pun boleh. Kau nak pakai open source pun boleh, Office source pun boleh, open net pun boleh. Kan? Tapi kereta aku, duit aku tak banyak tu, 600,000. Ada 3 akaun. Aku naik ke 3 tempat. Itu yang dia bagi secara 10% dulu. Daripada hasil jualan tu ada accountant. Negeri. Terbabit. InsyaAllah. Cikgu. Kita nak minta negeri. Terbabit. Accountant tu tolong tunjuk dekat cikgu tu macam mana dia buat penipuan. Dan saya tuntut cikgu tu masuk penjara. 3 cikgu tadi. InsyaAllah. Mudah-mudahan.